So ni aku dah siap buat aku semua. Nanti kita kena pergi highway, kita nak setting spot cap. Boleh ya? Okey, Natang, esok aku nak tengok motor buruk tu main side-by-side aku kat tempat biasa. Tak ada masalah. Tapi kami ada masalah apa? Tak ada masalah apa, tapi tengok motor korang gumbak lari babi je. Kereta besar je kecil, apa jadah. Aku tengok benda baru tu macam gagai kita. biar tak apa. Kita tengok esok tengok macam mana. Sekarang kita tengok esok. Budak tadi mesti kalah. Motor dah lembab. Tengok lah siapa menang. Mana dua orang? Tak datang-datang ni. Aku rasa goyang 2 ekor. Goyang lutut. Apa ibu? Kau tak pasti apa datang bengkel aku tu? Kau pakai tarik itu. Dah, kita dah setting rumah kan? Dah. Setting rumah. Motor kau dah tak laju. Ah. Tunggu datang cepat terlalu. Saya berubah ni. Kau senang je tu. Bapak senang, bertiang-tiang nanti ni. Kau buat apa datang? Lek. Aku ada ajak datang sini. Lek. Apa kau nak atas sini? Nak minta tolong kau. Tolong apa? Cuma tu. Berapa ribu kau boleh bayar kat aku? Aku boleh bayar dalam 15,000. 15,000. Boleh? Tapi aku ada syarat nak budak kau seorang. Boleh? Kau nak pilih siapa ni? Kau boleh? Boleh. Aku lapar ni man. Tu aku lapar lagi. Mau makan? Jom aku lanjut. Sebab dah menang je. Macam mana motor ni nak buat apa? Kau pergi letak kat Sungai Pahang, dalam Sungai Pahang. Nampak tu tak ada makan teruk ni. Ya, letak dalam Sungai Pahang. Okey, berat. Kenyang. Weh, mana motor itu? Mana motor? Kau letak mana? Atas sini. Baik. Aduh, macam mana ni? Bodoh. Kau lah ni man. Kau lah. Kunci tadi kau ambil tak? Tak ambil. Bodoh kau tak ambil. Aduh. Tak, sabar. Aku dah letak GPS. Tengok kat mana? Baik kat Sungai Pahang orang cerita. Macam mana ni? Kau lah aku dah kata simpan dalam rumah. Kau tak ambil kunci tadi. Bodoh. Baik. Ni sikit air Ini semua salah kau. Asal salah aku? Kau lah. Kau dah suruh pakai dalam rumah. Kunci kau tak cabut. Aduh. Macam mana ni? Aku nak sikit. Wake up Sam. Tak. Sini man. Kau ikut aku. Okey, jom.
tempat apa tu rambut? Kau tak tahu dulu aku ada simpan motor ni. Tengok apa? Motor buruk. Tapi kita restore balik. Boleh? Tu, buat naik bengkel. Buka besar kan? Kita nak buka body. Buka. Mati Siap lah man. Mantap man. Motor kita sah. Berbulan-bulan ni. Okay. Start man, start. Okay, start man. Boleh buat Mantap man, motor kita dah hidup. Jom, kita pergi setting pula man. Jom. Jom. Okay man, motor ni aku dah setting apa semua. Tinggal kau nak bawa naik, tinggal joki, tinggal mana. Tu je. Kalau enggak, motor ni boleh pergi lancar daripada yang tu. Weh, aku dulu je dia buat motor baru. Dah ada safety. Depan. Hidup. Ni tak? Tengok macam garang lah motor tu. Boleh lah. Kita buka geng lagi. Siap setting apa semua. Kita tinggal 2 ekor tu datang cabut kita je. Itu je. Kita tunggu lah. Aku harap-harap dia datang awal lah. Tengok ada berani tak? Aku dengar ada korang di satu motor lain. Bayar buka game petani. Aku nak buka game 3 kilo. Kalah apa? Cepat lah, mari kan sekarang cepat. Dah ready nak kalah? Cepat datang lah motor. Motor saja dah tidak nombor.